Pensyarah yang diairkan kesihatan konsul yang pelajar. Ada lagi akan masuk khususnya guru pelatih yang dihormati. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyaksikan nanti penyerahan matematika lanjutan JPP untuk 2008, insyaAllah. Jadi sebelum itu saya nak menyebut beberapa perkara. Saya semua ada ni, khususnya bupati. Harap semua bupati ada di Dewan ni. Yang tak ada nanti boleh sampai menyampai, boleh sampai menyampai. Sebelum tu saya akan tanya kepada JPP yang terpilih, yang tak terpilih, cubalah lain kali, insya-Allah. Baik. Pertama, kita ni bakal guru dan kesilaan mungkin tak lama lagi akan posting ujung tahun ni, dan mungkin di cancel cohort 1 ni saya mungkin selepas cuti ni akan posting. Jadi kita ni orang cerdik lah, orang cerdik. Tapi kita kena gunakan kecerdikan kita itu untuk yang positif. Yang positif, bukan yang negatif. Misalnya ada di kawan kita yang tak puasi dengan IPG, IPKB, buat kenyataan akhbar misalnya. Salah. Boleh diambil tindakan tetap tertib. Dan kemudian keluar lain internet, mengeluarkan rasa tidak puas hati dalam internet. Kemudian ada satu kumpulan pelajar UKT yang membuat grup IPKB. Yang positif okey. Kalau yang negatif boleh diambil tindakan tetap tertib. Ini peringatan saya lah ni, ya. Kita ada peti cadangan. Tahun lepas ada JPP minta dia sendiri nak mengadakan peti cadangan. Tak boleh dia kata. Yang boleh buka peti cadangan ni hanya KUKP dengan Timbalan Tengah. Atau kalau dua-dua ni tak ada, KJ yang jelas. Ya, ekoran dari itulah agaknya JPP ramai yang tak nak meneruskan tugas. Agak ayolah. Hanya yang boleh membuka peti cadangan ni Timbalan Mengarah, KUKP. Kalau dua-dua ni tak ada, KJ yang bertugas. Kita tengok peti cadangan tu ada lagi atau tidak. Kalau tak ada, kita kena ganti baru, insyaAllah. Okay? Jadi kalau ada rasa berparti, bincang yang kita masing-masing. Bincang ada parti kita tak boleh pisahkan, kita KJ pisahkan, beritahu Timbalan mungkin ini jangan saya. InsyaAllah kita boleh selesaikan. Tapi kalau dah dihukum, jatuh hukum, tak boleh pisah-pisah. Okay? Ada orang kita telah hukum di bawah atas 174. Ada yang kita denda wang. Itu kali pertama biasanya kita yang kesalahan yang agak kecil, kita denda dengan wang. Ada yang 300, ada yang 400. Kalau kali kedua buat, biasanya kita akan buang asrama dan gantung penjara. Gantung penjara biasanya sebulan. Tapi ada yang kita bagi 2 bulan. Bila sebulan, juga jaga saksi dengan penjara tak cukup. Bila tak cukup, anda tak dibenarkan oleh penjara. Berapa juta?
Bila kami besok, jadi khusus yang ada kursi-kursi tu kena ambil kemudian. Dia ambil kemudian tu, bila khusus sudah adakan. Tak semua depan. Jadi anak ada apa? Rugi satu semester. Sebab semester depan tu subjek lain. Dan subjek yang ramai itu buat kami. Jadi sebelum anda dikenakan tindak kata tertib puasa dan dilumpat, kenalah berhati-hati membuat suatu perkara. Apa yang dilarang jangan dibuat. Yang disuruh yang buat. Ini dilarang dibuat. Bila diberitahu pukul 12 tengah malam, tutup lampu, tidur. Tidurlah. Sebab anda kena datang pagi. Tengok pagi ni tadi. Pajak asrama. Berapa orang yang lama datang? Ketika ayam dan jauh pula habis selesai dulu. Kalau anda nak jadi guru, masuk kelas mudah. Tetapi nak jadi pendidik, payah. Nak membentuk insan cemerlang bertaraf dunia. Susahlah dulu. Kita kata kita senang mesti berhimpun depan ni. Ramai yang tak berhimpun. Bila kita wakil, kita kena hantar barang. Dalam TV berapa tu? 24. Dan hasilnya nanti akan dihadapkan ke tindak tata tertib atas satu di rumah. Karena tidak mematuhi peraturan. Ini ingat ni. Ingat sisanya pabrik asrama. Macam mana pajak yang duduk luar, ketika air yang duduk luar, boleh sampai sebelum 7.30. Peraturan depan ni. Kalau saya lihat, bupati CJK, terus pergi ke Padang. Apa hal? Saya minta akan beritahu. Sama ada kelas atau ada kelas yang beratur kena beritahu. Itu pasaran. Itu pasaran yang gerak. Seorang-orang. Jadat sama lah. Macam mana di situ. Sebab guru ni, kita nak membentuk pribadi. Nak mengubah tingkah tu. Kalau kita tak boleh mengubah tingkah tu, kita tak lagi. Jangan di situ. Jangan nanti kita menjadi guru kerana dipaksa oleh bapa, ibu bapa. Kerana gaji. Gaji banyak. Contoh. Saya dah lama tak jumpa anda, hari ini. Saya lepaskan geram hari ini. Supaya, jangan buat. Bila nanti, dia ambil tindakan tersebut, merayu-rayu. Bila anda merayu ke menteri, kalau tak ada jawapan, maknanya rayuan tak diterima. Kalau ada jawapan, baru rayuan anda akan diterima. Ini ingat ni. Matan anda ni lambat sangat. Kudu hidup agama. Macam pelajar kat kelima lagi. Macam pelajar kat tanah menengah. Kalau tidak berhenti. Nak jadi tidur, itu pasal kita kena didik diri kita dulu. Macam mana yang mendidik orang lain, kalau diri kita tak dididik. Besok kita di sekolah, mengajar. Kita marah kalau pelajar lewat datang. Masuk kelas. Tapi kita sendiri lewat. Kita kata 7.30 beratur di sini untuk diambil kehadiran. Dengan tujuan, siapa yang lewat, kita nak tindakan. Lepas ni tindakan je. Sebab tahun lepas kita beritahu.
Dia katakan setiap minggu saya ke asrama oleh kediaman, mengambil sikit kesempatan tazkirah selepas pulang maghrib beritahu. Tujuannya supaya anda tidak diambil tindakan. Asbab 174. Ingat ya, buang asrama boleh lagi dimaaf. Tapi bila digantung kerajaan sebulan, interaksi tak cukup dan tak boleh masuk besok. Tak boleh masuk besok. Anda tunggu ulang balik.